Ada tak rider-rider yang ride pergi kerja yang jauh macam aku, yang korang terfikir ada tak minyak hitam yang kalau korang rasa yang sesuai untuk jalan jauh? Dan kini anda tidak keseorangan kerana saya suggestkan korang untuk gunakan Shell Advance Long Ride. Dan inilah kisah dia. Perjalanan kerja aku dari Rawang ke Tanjung Malim mengambil sebanyak 60 km plus minus. Obviously it's a long way ride and we need a smooth ride lah. Dan haruslah kita perlukan protection untuk enjin kita. Jadi minyak ni dia bagi apa yang kita nak, which is ia boleh bertahan up to 6000 km mileage. Dan kalau korang risau dengan dia punya spek, korang jangan risau sebab minyak hitam ni memang ada API SN dan juga JASO MA2. Minyak hitam ni juga bukanlah je sekadar fully sintetik, tapi dengan formula yang 17.9% lagi bagus daripada jenama pesaing-pesaing dia, supaya dalam perjalanan kita akan kekal lancar dan bebas daripada masalah sepanjang perjalanan jauh. Obviously kelebihan minyak hitam ni, aku tak perlu lagi kerap servis pada mileage yang rendah sebab aku dah boleh lajakkan lagi mileage servis aku. Namun tu semua kena ikut preference motor masing-masing, which is aku suggest korang tetap kena check condition minyak hitam dalam motor korang. Jadi mana nak dapatkan minyak hitam ni? Korang boleh je pergi ke mana-mana bengkel yang terdekat. Pastikan dia pengedar yang sah. Jangan risau kalau bengkel yang dekat tu tak ada jual. Pergi je bengkel dekat jauh sikit sebab minyak hitam ni memang untuk jalan jauh.